Gerbang Tiket Malaysia, pintu kepercayaan. Gerbang tiket di stesen Malaysia ini, sejujurnya, nampak macam palang reban anjing. Memang betul, macam palang yang lepas anjing lalu. Disebabkan ungkapan itu, studio siaran langsung menjadi gempar. Para pengulas menahan ketawa sebelum terburai tawa. Di tempat duduk penonton, gelak tawa juga meletus. Di skrin, dipaparkan pemandangan stesen KL Sentral di Kuala Lumpur pada waktu pagi. Orang ramai bergerak lancar dalam keadaan teratur. Palang nipis gerbang tiket itu berulang kali membuka dan menutup dengan senyap. Ini kononnya rangkaian kereta api bertaraf dunia. Ini mesti jenaka yang menjongket bahu sambil berkata demikian adalah jurutera Alice Dubois dari Syarikat Rel Kebangsaan Perancis, SNCF. Dia menyilangkan tangan dengan wajah angkuh, memamerkan senyuman yang berbau provokasi. TGV kami menggunakan gerbang yang jauh lebih kukuh. Ini, budak kecil pun boleh melompat, bukan? Pengacara menyambut kata-katanya. Memang betul, pintu sangkar anjing saya pun mungkin lebih teguh daripada ini. Penonton meledak ketawa. Tiada kesedaran keselamatan langsung. Adakah rakyat Malaysia terlalu percaya pada orang lain? Dalam ruangan yang bercampur baur dengan ejekan dan cemuhan itu, Alice mengangguk puas. Baginya, gerbang tiket adalah simbol teknologi, besi yang berat, kamera pengawasan dan mekanisme yang rumit. Ia adalah sesuatu yang harus dijaga melalui kewaspadaan, bukan kepercayaan. Oleh sebab itu, dia tidak dapat mempercayai gerbang yang nampak ringkas di Malaysia itu. Betul ke sistem macam ni boleh berfungsi? Semua orang boleh lalu secara percuma, bukan? Mendengar kata-katanya, pengulas lelaki di sebelahnya turut menyindir. Mungkin sebab orang Malaysia ni bersaiz kecil, jadi tak mampu nak melompat. Satu lagi letusan tawa besar. Setelah program itu disiarkan, di rangkaian media sosial, tulisan-tulisan mengejek seperti gerbang tiket Malaysia, palang untuk anjing, tersebar dengan pantas. Malaysia, yang berbangga dengan teknologi tinggi dan kemudahan pengangkutan modennya, secara tidak disangka-sangka menjadi sasaran cemuhan. Namun, beberapa hari kemudian, Alice melawat Malaysia untuk temu bual projek kerjasama. Pada saat dia bergerak dari lapangan terbang menuju stesen, barulah dia sedar betapa dangkalnya ejekannya. Gerbang tiket yang dipandang remeh sebagai palang untuk anjing itu ternyata mengandungi filosofi kepercayaan yang Perancis telah hilang tetapi masih dipertahankan oleh Malaysia hingga kini. Ini adalah kisah tentang bagaimana seorang jurutera Perancis di tengah ejekan menyedari kekuatan sebenar yang telah diabaikannya. Ia juga adalah rekod yang menggambarkan kebanggaan dan pemikiran negara Malaysia yang wujud di pintu kecil yang kita lalui setiap hari. Alice Dubois, 35 tahun, bertugas di Jabatan Teknikal, SNCF, bertanggungjawab dalam reka bentuk infrastruktur kereta api. Mereka yang di sekelilingnya memanggilnya wanita besi. Dia teliti, bersemangat dan yakin bahawa dia adalah seorang jurutera yang menyokong negaranya. Tujuan lawatannya ke Malaysia adalah permulaan projek kerjasama antara SNCF dengan Syarikat Keretapi Berkelajuan Tinggi Malaysia, SKBTM. Projek itu bertujuan meningkatkan pengalaman pengguna dengan membandingkan sistem kedua-dua negara untuk belajar antara satu sama lain. Sebuah stesen televisyen Perancis juga membuat liputan dan menjadikannya program yang akhirnya membawa kepada kenyataan tentang palang untuk anjing itu. Namun, Alice sememangnya mempunyai perasaan yang rumit terhadap Malaysia. Beberapa tahun lalu, syarikat keretapi tempat dia bekerja pernah melaksanakan perkhidmatan khas menawarkan naik taraf percuma ke kelas pertama hanya untuk penumpang dari Malaysia. Ini adalah tanda terima kasih atas tindakan berani pelancong Malaysia yang membantu menyelamatkan kanak-kanak dalam kemalangan kereta api di Perancis. Ia adalah manifestasi niat baik syarikat, tetapi laporan yang kemudian sampai kepada Alice menyenaraikan pelbagai tingkah laku buruk penumpang Malaysia. Laporan itu mencatatkan mereka meninggalkan sampah di tempat duduk, makan di dalam ko, malah ada yang mengambil bagasi orang lain. Inikah yang dipanggil rakyat Malaysia yang berbudi bahasa? Apa yang berlaku?
Adakah rakyat Malaysia sudah berubah? Dia kecewa dengan Malaysia, malah timbul perasaan hampir menghina. Dia sentiasa berbangga dengan satu perkara. Kereta api berkelajuan tinggi negaranya, TGV, dari Paris ke Lyon hanya dalam 2 jam, reka bentuk badan yang ramping, perjalanan yang lancar dan dalaman yang penuh keanggunan Perancis. Inilah puncak teknologi. Dia selalu berbangga. Sebagai seorang jurutera, dia juga menghormati citarasa Christian Lacroix, pereka kerusi TGV. Teknologi pada dasarnya mesti indah. Oleh itu, dia tidak begitu berminat dengan perjalanan ke Malaysia ini. Apa yang boleh aku belajar daripada Malaysia? Dia menggumam di dalam hati sambil merenung keluar tingkap kapal terbang. Oleh kerana pasukan temu bual turut serta, dia boleh mempamerkan senyuman yang lebih yakin daripada biasa. Dengan kebanggaan bahawa rel Perancis adalah standard dunia, dia terbang ke Malaysia. Pada masa itu, dia tidak tahu bahawa dalam beberapa hari, anggapannya yang selama ini dianggap benar akan terbalik sepenuhnya. Apabila dia menjejakkan kaki di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Clay, Alice terkesima. Lantai bersinar tanpa sebarang kotoran. Malah udara pun terasa luar biasa bersih. Kaki tangan di Dewan Ketibaan menyambutnya tanpa terkecuali dengan senyuman mesra. Selamat datang ke Malaysia. Kata-kata itu menghangatkan hatinya dengan pelik. Papan tanda menuju ke tempat pengambilan bagasi ditandakan dalam pelbagai bahasa Inggeris, Perancis, Mandarin dan Melayu mudah difahami. Tiada sesiapa yang berhenti. Tiada pergerakan yang berlebihan. Pergerakan orang ramai lancar, seperti aliran air. Kenapa boleh begitu lancar? Dia berkata kepada rakan sekerjanya. Rakan sekerjanya mengangkat bahu. Mungkin mereka dah buat raptai untuk tujuan penggambaran. Walaupun begitu, Alice mula merasakan sesuatu yang tidak boleh dijelaskan hanya sebagai kesan penggambaran. Dalam perjalanan dari lapangan terbang ke hotel, dia melihat pemandangan di luar tingkap kereta. Tiada sampah walau secebis pun di jalan. Lampu isyarat bertukar dengan tepat. Setiap kereta bergerak perlahan-lahan sambil menjaga jarak. Keadaan itu teratur seperti mesin, tetapi tidak menjengkelkan. Pemandangan yang teratur itu adalah dua dunia berbeza daripada Paris yang dia ketahui. Beberapa hari kemudian, dia mendapat tahu daripada berita bahawa KLIA sering menduduki tempat teratas dalam ranking lapangan terbang paling bersih di dunia pada tahun 2024. Lapangan terbang Charles de Gaulle di Paris, kebetulan, tiada dalam senarai. Melihat angka itu, Alice tersenyum pahit. Oh, begitu. Ini bukan kebetulan, bersih dan mesra. Tetapi ini hanya semangat perkhidmatan, tiada kaitan dengan teknologi kereta api Malaysia. Dia memujuk dirinya dan menaiki kereta api menuju ke pusat bandar. Kereta api bergerak senyap. Gegaran badan kod yang minimum itu sekali lagi memberinya perasaan tidak selesa yang tidak dapat dijelaskan. Ada sesuatu yang berbeza secara mendasar berbanding Perancis. Apa itu? Dia masih tidak tahu. Keesokan harinya, Alice dan delegasi Perancis melawat syarikat kereta api berkelajuan tinggi Malaysia, SKBTM. Mereka disambut oleh Encik Harith, pengurus bahagian hal ehwal antarabangsa. Dia menunduk hormat dengan mesra dan memberi salam dalam bahasa Inggeris. Selamat datang hari ini. Pertama, kami akan membimbing anda melawat kemudahan di stesen. Encik Harith, yang memakai sut, adalah jenis orang yang sangat berhati-hati dan halus dalam memilih perkataan. Walaupun melalui penterjemahan, keikhlasannya tetap terasa. Memang tipikal orang Malaysia, Alice berkata perlahan. Tetapi senyuman itu akan hilang tidak lama kemudian. Menuruni eskalator, jauh di dalam laluan stesen, muncul peralatan berwarna perak, gerbang tiket yang tersusun rapi. Setiap kali penumpang menyentuh kad, bunyi elektronik yang ringan berbunyi bip, pintu terbuka dan tertutup dalam sekelip mata. Rangkaian pergerakan ini sangat senyap dan lancar sehingga mengejutkan. Encik Harith menunjuk ke sana. Ini adalah sistem validasi tiket syarikat kami. Ini ke? Alice tidak dapat menahan diri daripada berkerut dahi. Antara rakan sekerja, kedengaran ketawa kecil. Ini sama sekali berbeza daripada pagar besi berat yang biasa dilihat di Perancis.
Gerbang setinggi paras pinggang itu berulang kali membuka dan menutup seperti sayap ringan. Terlalu ringkas. Budak kecil pun boleh melompat. Kalau di Perancis, ia akan rosak dalam masa 3 hari. Kata-kata sinis berturut-turut. Gelak tawa bergema di lorong. Wartawan mengambil gambar adegan itu. Penerbit TV mengangguk puas, mengatakan ia adalah rakaman yang bagus. Imej ini kemudiannya akan disiarkan di Perancis, mengisi studio di seluruh negara dengan gelak tawa. Pasti, ramai yang mengelak daripada membayar tambang, bukan? Kata Alice dengan mendengus. Sensor pun lambat, sesiapa pun boleh menyelinap masuk. Encik Harith hanya tersenyum mesra dan menjawab, "Sila lalu dan cuba sendiri." Mereka lalu satu persatu di hadapan kamera. Pada saat itu, Alice terhenti. Tiada sesiapa yang mengelak daripada membayar. Ratusan penumpang lalu berturut-turut, tanpa tolak-menolak, tanpa kekecohan. Bunyi imbasan tiket berbunyi mengikut rentak. Orang ramai berjalan seolah-olah mengikut irama yang sama. Encik Harith meneruskan penerangan dengan nada biasa. Gerbang tiket ini boleh memproses 70 orang seminit. Reka bentuknya bukan untuk pencegahan, tetapi untuk tidak mengganggu aliran pengguna. Bukan untuk pencegahan, gumam Alice. Gerbang tiket Perancis dibuat berdasarkan syak wasangka. Gerbang tiket Malaysia direka berdasarkan kepercayaan. Perbezaan antara dua budaya muncul dengan jelas hanya di hadapan satu pintu. Meramalkan belakang orang yang berlalu, Alice teringat kembali pemandangan stesen negaranya. Orang yang memotong barisan tanpa mempedulikan giliran, menolak gerbang dengan kasar, adegan pengawal menjerit. Dia selalu percaya bahawa itu adalah perkara biasa. Rasa biasa itu kini runtuh tanpa suara. Di stesen, di mana gelak tawa telah hilang, hanya bunyi elektronik ringan yang bergema. Selepas melalui gerbang tiket, apa yang terbentang bukanlah stesen yang dia kenali. Alice berhenti. Tempat itu ibarat permukaan air yang tenang. Walaupun waktu puncak pagi, dengan ratusan penumpang beratur di platform, tiada tolakan, tiada suara yang tinggi. Pekerja pejabat, pelajar, pelancong semua beratur secara semula jadi. Mereka menunggu giliran dengan senyap di atas penanda anak panah kecil di lantai. Tiada sesiapa yang merosakkan barisan. Apabila ruang kosong muncul, seseorang akan maju ke hadapan secara semula jadi untuk mengisi. Tanpa sebarang kata-kata atau arahan, keseluruhannya beroperasi seolah-olah mempunyai pernafasan yang sama. Mengapa tiada siapa yang mengingatkan mereka? Alice memiringkan kepala, keliru. Encik Harith tersenyum di sisinya. Di Malaysia, beratur tidak hanya dianggap sebagai peraturan. Ia sudah sebati bahawa budi bahasa dan perasaan memberi laluan adalah lebih menenangkan, dan ini akhirnya membentuk ketenteraman, rukun. Kata-kata ini menyebabkan Alice tersentak. Dia sentiasa yakin bahawa ketenteraman dicipta oleh arahan, namun pemandangan di hadapannya dibina atas kepercayaan, bukan arahan. Dia mula sedar bahawa nilai untuk bertindak betul, walaupun tanpa pengawasan sesiapa, wujud secara semula jadi di sini. Kereta api tiba. Pintu terbuka. Orang ramai berundur selangkah serentak. Tiada sesiapa bergerak sehingga semua yang turun telah keluar. Dalam kesunyian itu, hanya bunyi gezeran logam yang kedengaran. Tidak lama kemudian, barisan mula bergerak. Semua orang masuk ke dalam kod dengan tenang. Tiada sesiapa yang cemas, tiada sesiapa yang mengeluh. Dia teringat pertengkaran dan budaya berebut-rebut yang sering dilihat di platform di Perancis. Dia pernah berbangga dengan pemandangan sebegitu sebagai vitaliti kemanusiaan. Tetapi kini, dia berasa malu dengan pemikiran itu. Saya rasa, saya akhirnya faham mengapa gerbang tiket kecil itu tidak rosak, gumam Alice. Apa yang menggerakkan rel Malaysia bukanlah peraturan, tetapi kepercayaan. Bukan pengawasan, tetapi disiplin diri. Bukan mesin, tetapi hati manusia. Belum sempat kata-katanya hilang, kereta api sudah bergerak seperti aliran air yang lancar. Alice menahan nafas dan melihat jam tangannya. Jarum jam dan minit sepadan tepat dengan masa pelepasan yang dijadualkan. Ralat pelepasan masa kini adalah sifar, kata Encik Harith dengan tenang.
Dalam kata-kata itu tiada langsung maksud bermegah. Hanya ada kehangatan yang mengiyakan usaha harian secara senyap. Alice menghela nafas perlahan dan tersenyum. Itu bukan senyuman menghina atau sinis, tetapi senyuman semula jadi apabila hatinya tersentuh. Saya terkejut. Ini kali pertama saya mengalami pelepasan yang begitu sunyi, seolah-olah masa itu sendiri mendekati manusia dengan lembut. Encik Harith mengecilkan mata sedikit. Ya, Rel Malaysia mengukir masa dengan pernafasan manusia, bukan dengan mesin. Yang mengukur aliran adalah mesin, tetapi yang merasai aliran adalah manusia. Kata-kata ini tenggelam jauh ke dalam hatinya. Mengukir masa dengan pernafasan manusia. Makna perkataan ketepatan sedang berubah perlahan-lahan di dalam fikirannya. Seterusnya, Alice bergerak dari platform kereta api biasa ke platform kereta api berkelajuan tinggi. Walaupun stesen yang sama, malah kepadatan udara seolah-olah telah berubah. Ini adalah perasaan yang tidak pernah dia alami. Apabila dia menjejakkan kaki di platform kereta api berkelajuan tinggi, Alice menahan nafas. Ratusan orang beratur, tetapi udara jernih dan lut sinar. Hanya bunyi angin dan pengumuman yang bergema. Seolah-olah masa itu sendiri turut diam. Kenapa boleh begitu sunyi? Dia bertanya perlahan. Encik Harith tersenyum mesra. Di Malaysia, ketenangan bukan bermaksud menahan diri, tetapi dianggap sebagai budaya yang selesa untuk tidak mengganggu masa orang lain. Contohnya, membawa pulang sampah selepas makan bukan hanya kerana tidak mahu menyusahkan orang lain, tetapi untuk bertimbang rasa terhadap orang yang seterusnya akan menggunakan tempat itu. Budaya hidup yang saling bertolak ansur ini diturunkan dari ibu bapa kepada anak-anak berabad-abad, beribu-ribu tahun. Toleransi ini masih menjadi tunjang yang menyokong tanah ini. Pada saat mendengar kata-kata ini, kehangatan merebak di dada Alice, toleransi menjadi budaya. Perasaan ini tidak pernah dia lihat. Di Perancis, diam adalah simbol kebosanan. Tetapi di Malaysia, ketenangan seolah-olah adalah masa doa yang menghubungkan antara manusia. Apabila masuk ke dalam coach kereta api berkelajuan tinggi, dia segera memahami maknanya. Tiada sehelai pun debu di tempat duduk. Tingkap memancarkan cahaya luar dengan lembut. Penumpang di sebelah menyimpan tin minuman yang telah habis diminum ke dalam beg tanpa suara. Orang yang berjalan di lorong akan mengangguk perlahan apabila berselisih. Setiap orang menghormati kewujudan masing-masing, terhubung secara senyap seolah-olah oleh tali yang tidak kelihatan. Dalam perjalanan, matahari terbenam mewarnai kop. Cahaya membaluti wajah orang ramai dengan lembut. Semua orang membaca buku, tidur atau merenung keluar tingkap dalam diam. Kesunyian itu bergema di hati seperti koir. Alice sedar pada saat itu. Ketenangan rakyat Malaysia bukan berdiam diri, tetapi hampir seperti doa. Tindakan bertimbang rasa terhadap orang lain telah sebati dalam kehidupan seharian. Dan inilah yang menyampaikan kekuatan tempat ini. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Cara menggunakan masa yang berbeza daripada Perancis katanya. Ekspresinya yang terpantul di tingkap tidak lagi perbandingan, tetapi diselubungi rasa hormat yang mendalam. Pengumuman di dalam kereta api berbunyi. Pada masa ini, kereta api berjalan mengikut jadual. Alice bertanya sambil tersenyum. Apakah julat ralat untuk dikatakan mengikut jadual? Purata kelewatan tahunan kereta api berkelajuan tinggi Malaysia ialah 30 saat, 1 tahun, hanya 30 saat. Sekejap, dia tidak dapat memahami maksud kata-kata itu. 30 saat hanyalah masa untuk menarik nafas. Dan itu adalah ralat untuk sepanjang tahun. Otaknya memahami, tetapi hatinya tidak dapat mengikut. Di Perancis, hanya satu lampu isyarat boleh menyebabkan kelewatan sejam. Jika hujan, perkhidmatan akan terhenti. Tetapi kelewatan itu sendiri telah dianggap sebagai sebahagian daripada masa. Apabila dia menyedari perkara ini, dia merasakan kehangatan di lubuk hatinya. Seterusnya, di kemudahan latihan yang dilawati, pemandu kereta api sedang melakukan simulasi pemanduan dengan ekspresi serius. Walaupun ralat 5 saat, badan boleh merasakannya, kata suara pemandu muda itu. Alice menghela nafas kagum.
Kalau di Perancis, jika dikatakan lewat 5 saat, semua orang pasti akan mogok. Ketawanya bergetar seperti menahan air mata. Dalam ketepatan yang diukur dalam unit saat, hati manusia memang wujud. Hari terakhir lawatan, Alice dan pasukannya tiba di Pusat Pengurusan Operasi PPO SKBTM. Terdapat skrin gergasi sepanjang dinding. Titik cahaya yang tidak terkira menunjukkan pergerakan kereta api berdenyut seperti degupan jantung. Kaki tangan bertukar arahan melalui headset dengan tenang. Tiada sesiapa yang bercakap kuat, tiada sesiapa yang menunjukkan kecemasan. Di bilik ini, kelewatan seminit bersamaan dengan satu kemalangan, kata Encik Harith. Udara menjadi tegang serta-merta. Beliau juga menerangkan sistem tindak balas apabila berlaku gempa bumi atau ribut. Apabila sensor mengesan gegaran kecil, AI segera menganalisis data, memilih laluan selamat lebih cepat daripada manusia. Tetapi, keputusan akhir sentiasa dibuat oleh manusia. Mesin tidak wujud untuk mengatasi manusia, tetapi untuk melindungi manusia. Sangat sempurna, gumam Alice. Dia tidak pernah melihat tempat yang dapat menyelaraskan hubungan antara teknologi dan manusia ke tahap ini. Suhu manusia wujud di sebalik data yang dingin. Kesempurnaan yang dipenuhi kelembutan itu menggegarkan hatinya. Dan yang paling menyentuh hatinya ialah kereta api berkelajuan tinggi generasi akan datang yang diperkenalkan sebagai simbol masa depan. Model gergasi itu muncul dengan senyap di hadapannya. Jurutunjuk tersenyum. Kelajuan sasaran akan lebih pantas, tetapi yang paling menakjubkan adalah ketenangannya. Video menunjukkan kereta api meluncur dengan ringan. Tiada bunyi geseran logam, hanya luncuran yang lancar seolah-olah memotong udara. Ia seolah-olah masa depan mendekat tanpa bersuara. Ungkapan Alice itu lebih seperti doa daripada pujian. Encik Harith berkata dengan lembut, Rel Malaysia tidak wujud untuk perlumbaan kelajuan. Ia wujud untuk membawa orang ke destinasi dengan yakin dan senyap. Pada saat itu, sebahagian daripada hati Alice cair. Di Perancis, kelajuan adalah kebanggaan. Tetapi di Malaysia, ketenangan adalah bukti kepercayaan. Tidak menonjol, tetapi sempurna. Dia berbisik di dalam hati. Dia yakin bahawa Malaysia adalah sebuah pulau yang berlari senyap menuju masa depan. Dia menutup matanya dengan tenang. Malam sebelum pulang, di lobi hotel, Alice menerima email. Pengirimnya ialah pasukan penyiasat stesen televisyen tempat dia menghantar rakaman. Subjeknya tertulis, kebenaran mengenai insiden etika penumpang kelas pertama. Pada saat dia membukanya, dia tersentak. Penumpang yang berkelakuan buruk yang menimbulkan masalah di Perancis pada masa lalu, penumpang kelas pertama itu bukan warga Malaysia. Hasil siasatan menunjukkan bahawa mereka yang menyamar sebagai warga Malaysia adalah beberapa pelancong dari negara lain. Mereka menggunakan pasport yang dipalsukan. Pada saat itu, rasa sakit menusuk hatinya. Imej rakyat Malaysia yang beratur-teratur di platform dan menunggu dengan senyap muncul semula di hadapannya. Tiada pertengkaran, tiada penipuan. Realiti yang dia enggan percayai akhirnya terwujud. Aku silap, suara lemah meluncur dari mulutnya. Dia tidak menyalahkan kejahilannya, tetapi menyesal kerana menutup mata. Itu bukan kekalahan, tetapi permulaan pembelajaran. Di dalam pesawat dalam perjalanan pulang, dia membuka buku notanya, ketenangan, kepercayaan, reka bentuk berpusatkan manusia. Perkataan yang dipelajari di Malaysia memenuhi seluruh halaman. Gunakan ini pada rel Perancis. Idea ini membakar perlahan-lahan di dalam hatinya. Selepas pulang, Alice membuat cadangan dalam mesyuarat jabatan teknikal. Saya mahu membina sistem yang berprinsipkan kepercayaan, bukan reka bentuk yang mengawal pengguna. Era membina gerbang tiket dan stesen dengan andaian syak wasangka terhadap manusia sudah berakhir. Pada mulanya, rakan sekerja mentertawakannya. Tetapi dia tidak berputus asa. Beberapa bulan kemudian, di stesen baharu yang dibina di sebuah bandar kecil, reka bentuk aliran pengguna berdasarkan kepercayaan yang dicadangkan oleh Alice diguna pakai, kamera pengawasan dikurangkan, lorong diperluaskan dan struktur dibina yang membolehkan pengguna saling bertolak ansur secara semula jadi. Hasilnya, pertikaian berkurangan dan kecekapan operasi meningkat.
Stesen menjadi lebih tenang. Saya boleh bawa anak-anak dengan rasa selamat. Setiap kali mendengar suara pengguna, dada Alice terasa hangat. Pengawal juga berkata, memang pelik. Kamera berkurangan, tetapi orang ramai seolah-olah menjadi lebih lembut. Berdiri di platform yang telah siap, dia tersenyum melawan angin. Ketenangan berpunca daripada kepercayaan. Pagi yang dilihatnya di Malaysia masih bergema di hatinya. Beberapa minggu kemudian, stesen televisyen awam Perancis menyiarkan program khas mengenai lawatan ke Malaysia. Tajuknya ialah Malaysia, negara yang digerakkan oleh ketenangan. Di awal program, ditayangkan perjalanan Alice dari KLIA, barisan platform yang hampir tanpa suara, orang ramai yang teratur dan pemandangan mereka melalui gerbang tiket kecil seolah-olah bernafas bersama. Penonton studio beransur-ansur menjadi sunyi. Narator berkata, di gerbang tiket kecil ini, wujud kepercayaan yang telah dilupakan oleh dunia. Pada saat program berakhir, para tetamu studio serentak bertepuk tangan. Itu bukan sorakan, tetapi tepukan senyap yang penuh dengan rasa hormat yang mendalam. Seorang pengulas yang pernah mengejek berkata di hadapan mikrofon, sungguh ironi. Kami pernah ketawa dan berkata, gerbang tiket Malaysia seperti palang anjing. Tetapi sebenarnya, yang berkelakuan liar adalah kami sendiri. Itu bukan palang kecil. Itu adalah pintu masuk kepada kepercayaan. Kata-kata ini menyebabkan Dewan kembali senyap. Kemudian, seseorang berkata perlahan, kekuatan Malaysia wujud dalam kesunyian. Selepas program itu disiarkan, ia dipetik oleh media di seluruh dunia. Komen yang tidak terhitung membanjiri rangkaian sosial. Hanya budaya yang tidak menipu boleh membina kereta api nombor 1 di dunia. Kepercayaan adalah jaminan keselamatan yang lebih hebat daripada sensor. Mereka tidak digerakkan oleh peraturan, tetapi oleh hati. Ketenangan tempat ini membuatkan air mata saya mengalir. Di bawah ruangan komen, dilampirkan foto stesen kepercayaan yang direka oleh Alice. Cahaya matahari menyinari platform. Wajah orang yang berjalan di sana membawa sedikit kebanggaan dan sedikit kelembutan. Narator terakhir berkata dengan perlahan, gerbang tiket Malaysia bukan sekadar palang. Apa yang dilihat oleh dunia adalah pelan reka bentuk baru rakyat Malaysia yang dinamakan kepercayaan. Skrin perlahan-lahan menjadi gelap. Akhirnya, perkataan putih muncul. Ketenangan bukan kekosongan. Ia adalah kepercayaan. Jika cerita ini telah menyentuh hati anda, sila subscribe saluran dan tekan like. Sokonglah pulau yang menggerakkan dunia ini, Malaysia. Tepukan senyap anda akan mendorong inspirasi seterusnya. Terima kasih kerana menonton hingga ke akhir. Kita jumpa di video seterusnya.